Sebelum kita bermula, saya ingin mengajak anda untuk menekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas setiap video terbaru tentang dunia shilling lama Malaysia yang semakin mendapat perhatian ramai. Setiap minggu kami akan berkongsi kisah menarik, fakta unik, serta maklumat yang mungkin membuatkan anda melihat semula shilling lama yang masih tersimpan di rumah. Siapa tahu, mungkin salah satu daripadanya mempunyai nilai yang tidak pernah anda sangka. Sekarang mari kita lihat satu shilling yang sering dianggap biasa, tetapi mempunyai cerita yang cukup menarik untuk diketahui. Apabila kita bercakap tentang shilling 50 sen Malaysia tahun 2009, kebanyakan orang akan tersenyum dan berkata bahawa shilling ini masih baru. Ada juga yang menganggap shilling ini terlalu moden untuk menjadi perhatian pengumpul. Namun, benarkah tanggapan itu? Atau sebenarnya terdapat sesuatu yang menyebabkan shilling ini mula mendapat perhatian dalam kalangan peminat numismatik? Ramai orang tidak sedar bahawa setiap shilling mempunyai kisah tersendiri. Walaupun nilainya di pasar raya hanyalah 50 sen, perjalanan shilling itu dari kilang percetakan sehingga berada di tangan masyarakat menjadikannya sebahagian daripada sejarah negara. Ada shilling yang digunakan selama bertahun-tahun sehingga permukaannya haus. Ada yang masih kelihatan seperti baru walaupun usianya sudah melebihi sedekad, dan ada juga yang disimpan rapi tanpa pernah digunakan. Shilling 50 sen Malaysia tahun 2009 merupakan salah satu shilling yang masih mudah ditemui dalam urusan harian pada suatu ketika dahulu. Oleh sebab skim ramai tidak pernah terfikir untuk menyimpannya. Mereka menggunakannya untuk membeli makanan, membayar parkir, membeli minuman, atau menerima baki ketika membuat pembelian. Tidak ramai yang melihat shilling ini sebagai sesuatu yang boleh dikumpulkan. Namun dunia pengumpulan shilling sentiasa berubah. Apa yang dianggap biasa hari ini mungkin menjadi sesuatu yang sukar ditemui beberapa tahun akan datang. Skim sebabnya para pengumpul berpengalaman sering menasihatkan supaya jangan terlalu cepat mengabaikan shilling yang kelihatan biasa. Salah satu perkara yang membuatkan shilling menjadi menarik ialah keadaannya. Dua keping shilling yang sama tahun pengeluarannya tidak semestinya mempunyai nilai yang sama. Ada shilling yang telah digunakan bertahun-tahun sehingga hampir hilang coraknya, manakala ada pula yang masih berkilat seperti baru keluar dari kilang. Perbezaan kecil seperti inilah yang sering menjadi perhatian pengumpul. Bayangkan anda membuka sebuah kotak lama di rumah. Di dalamnya terdapat pelbagai shilling yang telah lama tidak disentuh. Antaranya terdapat beberapa keping shilling 50 sen tahun 2009 yang masih bersih dan cantik. Pada mulanya mungkin anda menganggap semuanya sama sahaja. Tetapi bagi seorang pengumpul, mereka akan mula memeriksa setiap sudut shilling tersebut dengan teliti. Mereka akan melihat sama ada terdapat calar, kesan hentakan, perubahan warna, atau sebarang tanda luar biasa. Ada yang menggunakan kanta pembesar untuk memastikan setiap butiran reka bentuk masih jelas. Ada juga yang membandingkan shilling itu dengan koleksi lain bagi mencari perbezaan yang mungkin tidak disedari oleh orang biasa. Inilah yang menjadikan dunia numismatik begitu menarik. Ia bukan sekadar mengumpulkan shilling, tetapi juga memahami sejarah, proses pengeluaran, dan perjalanan sesuatu shilling sepanjang hayatnya. Ramai orang beranggapan hanya shilling yang sangat tua mempunyai nilai. Hakikatnya, usia hanyalah salah satu faktor. Sesebuah shilling juga dinilai berdasarkan keadaan fizikal, jumlah pengeluaran, permintaan pengumpul, dan keunikan tertentu yang mungkin dimilikinya. Sebab skim, ada individu yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam hanya untuk memeriksa beberapa keping shilling di dalam koleksi mereka. Mereka percaya bahawa setiap shilling mempunyai kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang istimewa. Shilling 50 sen tahun 2009 juga mempunyai reka bentuk yang cukup dikenali oleh rakyat Malaysia. Ramai masih mengingati saat menerima shilling ini ketika membeli barang di kedai. Ia menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian tanpa kita sedari. Tetapi apabila masa berlalu, shilling yang pernah digunakan setiap hari mula semakin jarang dilihat. Sebahagiannya hilang, sebahagiannya rosak, dan ada juga yang disimpan oleh pengumpul. Sedikit demi sedikit, jumlah shilling yang benar-benar berada dalam keadaan terbaik semakin berkurangan.
Inilah sebabnya ramai pengumpul sentiasa mencari shilling yang kelihatan hampir sempurna. Mereka bukan sekadar mahu memiliki shilling tersebut, tetapi mahu mendapatkan contoh terbaik yang masih wujud. Pernahkah anda melihat seseorang membelik shilling selama beberapa minit hanya untuk memutuskan sama ada ingin membelinya atau tidak? Bagi orang biasa mungkin ia kelihatan pelik. Tetapi bagi pengumpul, setiap garis halus pada permukaan shilling membawa makna tertentu. Ada yang memeriksa ketajaman ukiran. Ada yang melihat kilauan asal logam. Ada juga yang memastikan tiada kerosakan pada bahagian tepi shilling. Semua pemerhatian kecil ini boleh mempengaruhi minat seseorang terhadap sekeping shilling. Menariknya lagi, ramai pengumpul mengatakan bahawa keseronokan sebenar bukanlah semata-mata kerana nilai wang. Sebaliknya, mereka menikmati proses mencari shilling yang sukar ditemui. Ada yang sanggup mengunjungi pasar antik, kedai barangan lama, atau bertukar koleksi dengan pengumpul lain semata-mata untuk mendapatkan sekeping shilling yang mereka cari. Shilling 50 sen Malaysia tahun 2009 juga sering menjadi sebahagian daripada koleksi lengkap siri shilling Malaysia. Bagi pengumpul yang ingin melengkapkan setiap tahun keluaran, kehilangan walaupun 1 tahun akan menyebabkan koleksi mereka dianggap belum lengkap. Oleh sebab itu, permintaan terhadap tahun-tahun tertentu sentiasa wujud dalam kalangan peminat. Mungkin di rumah anda masih terdapat sebuah tabung lama yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Atau mungkin ibu bapa dan datuk nenek anda pernah menyimpan shilling tanpa tujuan tertentu. Jangan terkejut jika di dalam simpanan itu terdapat beberapa keping shilling 50 sen tahun 2009 yang masih berada dalam keadaan baik. Ramai orang hanya melihat nombor tahun pada shilling, tetapi pengumpul melihat jauh lebih daripada itu. Mereka melihat sejarah, keadaan, keaslian, dan potensi sesuatu shilling untuk menjadi sebahagian daripada koleksi yang bernilai. Sebab skim setiap kali seseorang menemui shilling lama di rumah, mereka sering mula bertanya satu soalan yang sama. Adakah shilling ini hanya bernilai 50 sen, atau sebenarnya mempunyai sesuatu yang lebih menarik? Jawapan kepada persoalan itu tidak semudah yang disangka. Dalam dunia pengumpulan shilling, setiap butiran kecil boleh mengubah cara seseorang menilai sekeping shilling. Dan skim yang membuatkan shilling 50 sen Malaysia tahun 2009 terus menjadi topik yang menarik untuk dibincangkan sehingga hari ini. Ramai orang yang baru mula meminati dunia pengumpulan shilling sering bertanya sama ada mereka perlu menjual semua shilling lama yang mereka temui. Jawapannya tidak semestinya. Kadang-kadang tindakan terbaik ialah menyimpan dahulu dan membuat pemeriksaan dengan teliti. Shilling yang kelihatan biasa mungkin mempunyai ciri-ciri tertentu yang hanya dapat dikenal pasti selepas diperiksa dengan lebih mendalam. Kesabaran merupakan antara perkara paling penting dalam hobi ini. Selain itu, cara penyimpanan juga memainkan peranan yang besar. Shilling yang dibiarkan bercampur dengan shilling lain selama bertahun-tahun boleh mengalami calar pada permukaannya. Walaupun calar itu kelihatan kecil, ia boleh mengurangkan daya tarikan shilling di mata sesetengah pengumpul. Sebaliknya, shilling yang disimpan di dalam bekas khas dan terlindung daripada kelembapan biasanya dapat mengekalkan keadaan yang lebih baik. Ada juga individu yang melakukan kesilapan dengan membersihkan shilling menggunakan bahan kimia atau menggilapnya sehingga berkilat. Mereka menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilainya. Namun bagi ramai pengumpul, membersihkan shilling secara berlebihan boleh menghilangkan permukaan asal yang menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian. Oleh sebab itu, ramai pakar menasihatkan supaya shilling lama tidak dibersihkan sesuka hati. Satu lagi perkara yang menarik ialah setiap shilling mempunyai perjalanan yang berbeza. Bayangkan 2 keping shilling 50 sen tahun 2009 dikeluarkan pada hari yang sama. Shilling pertama digunakan setiap hari selama bertahun-tahun sehingga coraknya mula pudar. Shilling kedua pula terus disimpan di dalam laci dan hampir tidak pernah digunakan. Walaupun kedua-duanya mempunyai tahun keluaran yang sama, keadaannya kini jauh berbeza. Perbezaan inilah yang sering menjadi perhatian pengumpul. Ramai juga tidak menyedari bahawa minat terhadap shilling Malaysia semakin berkembang. Golongan muda mula mengenali hobi ini melalui media sosial, manakala golongan yang lebih berusia melihatnya sebagai cara untuk mengimbau kenangan.
Setiap shilling seolah-olah membawa kembali memori ketika membeli kuih di kedai, menaiki bas, atau menerima baki daripada peniaga. Nilai sentimental seperti ini menjadikan shilling lebih daripada sekadar sekeping logam. Bagi sesetengah keluarga, mengumpul shilling menjadi aktiviti yang mengeratkan hubungan. Datuk menunjukkan koleksi kepada cucu, ibu bapa berkongsi cerita tentang shilling yang pernah digunakan pada zaman mereka, dan anak-anak mula belajar menghargai sejarah melalui koleksi tersebut. Dari situ lahir minat baharu yang mungkin berterusan hingga ke generasi seterusnya. Shilling 50 sen Malaysia tahun 2009 juga mengingatkan kita bahawa sesuatu yang sering berada di depan mata tidak semestinya tidak bernilai. Kadang-kadang kita terlalu biasa melihat sesuatu sehingga tidak lagi memberi perhatian kepadanya. Namun apabila masa berlalu, barulah kita sedar bahawa benda yang dahulu dianggap biasa sebenarnya mempunyai kisah dan keistimewaan tersendiri. Jika anda masih mempunyai tabung shilling lama di rumah, mungkin inilah masa yang sesuai untuk membukanya semula. Periksa satu demi satu tanpa tergesa-gesa. Lihat tahun keluarannya, keadaan permukaannya, dan sama ada terdapat sesuatu yang kelihatan berbeza. Walaupun tidak semua shilling mempunyai nilai tinggi, proses mencarinya sendiri sudah cukup menyeronokkan. Ramai pengumpul mengakui bahawa saat paling menggembirakan bukan ketika membeli shilling yang mahal, tetapi ketika menemui shilling menarik secara tidak sengaja di dalam simpanan sendiri. Perasaan itu sukar digambarkan. Ia seperti menemui khazanah kecil yang selama ini tersembunyi tanpa disedari. Mungkin hari ini anda sedang memegang sekeping shilling 50 sen tahun 2009. Lihatlah dengan lebih teliti. Perhatikan setiap ukiran, setiap garisan, dan setiap butiran pada permukaannya. Bayangkan berapa ramai orang yang pernah memegang shilling seperti itu sepanjang hayatnya. Bayangkan juga berapa banyak tempat yang mungkin pernah dilaluinya sebelum akhirnya berada di tangan anda. Skim keunikan setiap shilling. Walaupun bentuknya kecil, ia membawa cerita yang panjang. Ia menjadi saksi kepada perjalanan masa, perubahan ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Sebab skim ramai pengumpul melihat shilling bukan sekadar sebagai koleksi, tetapi sebagai sebahagian daripada warisan. Jika anda benar-benar berminat untuk mula mengumpul shilling, mulakan dengan apa yang ada di rumah. Tidak perlu terus membeli koleksi yang mahal. Belajar mengenali reka bentuk, tahun keluaran, dan keadaan shilling. Semakin banyak anda memerhati, semakin mudah anda memahami apa yang dicari oleh para pengumpul. Lama-kelamaan anda akan menyedari bahawa dunia shilling penuh dengan kejutan. Ada shilling yang kelihatan sama tetapi mempunyai perbezaan kecil yang menarik. Ada juga shilling yang hanya menjadi perhatian selepas bertahun-tahun berlalu. Semua ini menjadikan hobi mengumpul shilling sentiasa hidup dan tidak pernah membosankan. Namun, satu perkara yang perlu sentiasa diingat ialah jangan mudah percaya kepada dakwaan bahawa semua shilling lama pasti bernilai tinggi. Nilai sebenar bergantung kepada banyak faktor seperti keadaan fizikal, permintaan semasa, keaslian, dan penilaian pengumpul. Sebab skim penting untuk sentiasa membuat semakan dan tidak terburu-buru membuat keputusan. Walaupun begitu, tiada salahnya untuk menyimpan shilling yang masih berada dalam keadaan baik. Siapa tahu, beberapa tahun dari sekarang shilling yang hari ini kelihatan biasa mungkin menjadi lebih sukar ditemui. Masa sentiasa mengubah cara orang melihat sesuatu koleksi. Sekarang cuba fikirkan semula. Berapa banyak shilling 50 sen tahun 2009 yang pernah anda gunakan sepanjang hidup? Berapa banyak yang telah hilang, dibelanjakan, atau mungkin masih tersimpan di suatu sudut rumah tanpa anda sedari? Jawapan kepada soalan itu mungkin membuatkan anda ingin segera memeriksa semua shilling yang anda miliki. Jika anda berjaya menemui sekeping shilling 50 sen Malaysia tahun 2009 yang masih berada dalam keadaan sangat baik, jangan tergesa-gesa menganggap nilainya sama seperti shilling biasa di dalam poket. Simpan dengan baik, lindungi daripada calar dan kelembapan, serta jadikan ia sebahagian daripada koleksi anda. Dunia pengumpulan shilling mengajar kita satu perkara yang sangat penting. Nilai sesuatu tidak sentiasa ditentukan oleh saiznya. Kadang-kadang benda yang paling kecil mampu menyimpan cerita yang paling besar.
Dan skim sebabnya semakin ramai orang mula melihat shilling lama dengan pandangan yang berbeza. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung video. Jika anda mempunyai shilling 50 sen Malaysia tahun 2009, tuliskan di ruangan komen berapa keping yang masih anda simpan. Saya ingin mengetahui sama ada shilling ini masih banyak berada dalam simpanan masyarakat atau semakin sukar ditemui. Jangan lupa tekan butang like, kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan yang mungkin masih menyimpan shilling lama, dan pastikan anda sudah melanggan saluran ini supaya tidak terlepas perkongsian menarik tentang shilling-shilling Malaysia yang lain. Akhir sekali, inilah perkara yang anda tunggu sejak awal video. Dalam dunia koleksi, sekeping shilling 50 sen Malaysia 2009 yang benar-benar asli, mempunyai keadaan yang sangat baik serta memenuhi ciri-ciri yang dicari oleh pengumpul tertentu, boleh dikaitkan dengan nilai sekitar $1,200 Amerika. Nilai ini bukan bermaksud setiap shilling 50 sen 2009 mempunyai harga tersebut, tetapi ia bergantung kepada keadaan, permintaan pasaran, dan penilaian pengumpul. Skim sebabnya sebelum anda membelanjakan atau mengabaikan shilling lama yang masih tersimpan di rumah, luangkan sedikit masa untuk memeriksanya. Mungkin shilling yang selama ini anda anggap sekadar baki pembelian sebenarnya mempunyai kisah dan potensi yang jauh lebih menarik daripada yang pernah anda bayangkan.